Okay guys, Assalamualaikum dan kembali lagi ke YouTube channel aku. Okay, aku yakin korang tahu ini phone apa. Teka phone apa. Ini adalah iPhone 17 Pro Max lah. Tapi aku yakin tak semua orang tahu ini phone apa. Ini adalah phone terbaru jenama Vivo, iaitu Vivo X300 Ultra. And kalau korang into fotografi, videografi, sinematografi, korang wajib consider phone hijau ni. Phone ni memang hands down jauh lagi best lah daripada iPhone 17 Pro Max. So jom kita tengok dengan lebih mendalam, aku nak comparekan kedua-dua telefon ni. Let's go! Dari segi design dia memang betul-betul berbeza. iPhone 17 Pro Max datang dengan design yang smooth dan lebih lembut. Manakala Vivo X300 Ultra dia lain sikit. Dia nampak lebih agresif dengan dual tone color. Dan kalau korang sengitkan dia nampak macam proper mirrorless camera lah. Dan aku sangat suka warna all black pada dia punya camera modul dia. Memang super clean lah. Kalau aku nak sentuh dari segi build quality dia, dua-dua memang rasa super premium metal frame dengan smooth finishing. Aku perasan yang Vivo ni dia lebih nipis sikit daripada iPhone, tapi lebih berat sikit daripada iPhone. So actually senang cerita, bila aku pegang kedua-dua telefon ni sebelah-sebelah, memang rasa lebih kurang lah. Dua-dua rasa solid dan selesa di tangan. Tapi bila aku onkan skrin kedua-dua telefon ni, aku dah mula nampak dia punya beza. So untuk skrin Vivo X300 Ultra ni, dia skrin dia lebih petak dengan punch hole display. Manakala iPhone ni dia lebih curve pada bucu ujung dia dengan island yang agak besar lah di bahagian tengah tu. Dan bila aku guna skrin kedua-dua telefon ni back to back, memang dapat rasa yang skrin Vivo lebih cantik. Sebab skrin dia AMOLED, lepas tu dia resolusi dia sampai 2K guys. Zeiss Master Color Display dengan 510 ppi, manakala iPhone 17 Pro Max gunakan OLED resolusi 1.5K hanya 460 ppi sahaja. Dan tak lupa skrin Vivo ni lebih smooth 144Hz berbanding iPhone 120Hz. Dan peak brightness Vivo 4500 nits, iPhone 3000 nits. Jangan salah faham, dua-dua skrin ni cantik, tapi skrin Vivo ni lebih daripada cantik yang biasa. Dia cantik level ultra lah. Memang cuni gila. So, apa lagi yang ultra pasal phone Vivo ni adalah dia punya kamera. Macam aku cakap awal intro tadi, telefon ni kalau korang minat fotografi, videografi, sinematografi, telefon ni sangat-sangat sesuai. Kenapa? Sebabkan dia punya specs dan feature-feature dia lah. So, jom kita sembang pasal kamera dia satu persatu. Pertama sekali pasal kamera utama dia. So, telefon ni datang dengan kamera utama 200 megapixel Zeiss Documentary Camera. Kenapa documentary? Sebab focal length dia 35mm guys. Berbeza dari iPhone 17 Pro Max yang focal length dia 24mm. So maksudnya default gambar Vivo ni dia macam 1.5 kali ganda lah. Lebih crop in, lebih fokus, and hasil dia memang nice. Kepada yang tak tahu, 35mm ni memang perfect untuk street photography. Dan combine dengan mode street photography yang ada pada phone Vivo ni, memang best lah guna. Filter-filter humanistic dari Vivo dengan color size Vivo yang baru pun jadikan gambar street photography tu lebih menawan. Dan of course dari segi detail, kawalan cahaya sangat-sangat bagus sebab pixel dia besar lah 200 megapixel, super crispy. Dan ini aku bandingkan sikit lah gambar kamera utama Vivo versus iPhone. Gambar Vivo tu just nampak macam lebih siap lah. Warna dia lebih cantik, macam proper kamera, punya bokeh dia. iPhone pun cantik juga, tapi macam standard warna iPhone yang lebih natural dan nampak level smartphone lah, tak lebih daripada smartphone. Buat Vivo, dia tawarkan lebih lagi. Dan tak lupa, Vivo ni dia ada color camera. Kamera yang fokus pada warna, dan kamera ni dia membolehkan Vivo ni ada beberapa mode warna yang baru lah, termasuk pilihan refine yang lebih tepat dan lebih true to life. So korang boleh pilih ikut apa yang korang suka, nak refine ke, nak vivid ke, nak just natural ke. Yang penting banyak pilihan dan lebih banyak flexibility. iPhone actually ada juga color style dia, tapi sejujurnya dia lebih kepada macam filter lah, bukan proper mode warna. Okay, kamera yang kedua dari Vivo adalah kamera 200 megapixel juga guys, iaitu kamera telefoto dia. Nama penuh dia adalah 200 megapixel Zeiss Gimbal Grade APO Telephoto dengan focal length 85mm, iaitu sekitar 3.7 kali ganda. Kalau kita compare dengan iPhone telefoto dia 48 megapixel 4 kali ganda. So kenapa gimbal grade? Sebab kamera telefoto Vivo ni dia dapat CIPA 7.0 stabilization. So maksudnya bila korang guna kamera telefoto
telefoto memang rasa super stable. Korang zoom jauh lebih 10 ganda, 20 kali ganda pun masih lagi dia stabil lah. Dia taklah tercari-cari sengit-sengit sana sini. Dan ini hasil gambar zoom jauh dia guys. 10 kali ganda ke atas pun masih lagi boleh pakai dan sangat-sangat cantik. Yang penting super sharp lah. Dan ini aku comparekan sikit dengan iPhone. Telefoto iPhone walaupun dia 4 kali ganda, tapi overall quality dia macam kurang sikit lah lagi-lagi bila letak sebelah dengan phone Vivo ni. Dan kalau aku nak bandingkan sikit dengan iPhone, quality zoom jauh dia memang jujur tak secantik Vivo ni lah. Dia cukup okey untuk 4 kali ganda, 10 kali ganda, tapi lebih daripada tu dah nampak kelemahan dia. Dan juga dia boleh kata tak se-stable Vivo. Kalau zoom jauh lebih sangat, dia macam kanan kiri sikit, dia tak stable sangat lah. Dari segi maximum zoom, iPhone boleh sampai 40 kali ganda, manakala Vivo boleh sampai 100 kali ganda. Dan tak habis lagi pasal phone Vivo ni, dia ada ni guys, dia ada telephoto extender. So, kalau kita buka kat sini, dia ada lens tambahan untuk zoom yang sangat-sangat jauh. Yang aku guna ni dia adalah jenis Ultra 400mm. So korang boleh tengok ini sampel-sampel gambar zoom jauh gila dengan telephoto extender dia. Memang sangat crispy. So aku boleh kata kalau korang suka jenis yang ambil gambar zoom jauh, gambar burung ke, nature fotografi, gambar bangunan ke, skyscraper fotografi, ataupun gambar pergi konsert ke kan, telefon Vivo ni dia boleh buat lebih banyak lagi lah daripada iPhone korang. Dan of course phone Vivo ni dia ada mode stage untuk lighting stage yang lebih terkawal, lebih cantik. So kalau korang pergi konsert-konsert ke, tempat-tempat persembahan ke, hasil dia lebih menawan. Lagi satu, Vivo ni dia ada mode landscape pada kamera app dia. So sesuai juga untuk ambil gambar pemandangan, landscape fotografi. Kalau korang into that, telefon ni pun sesuai juga. Sebab korang boleh adjust dia punya pilihan megapixel kat situ. Boleh tukar ke 200 pixel. And hasil dia boleh kata memang sharp lah. Semua bahagian atas, kanan, bawah, kiri dan semua tempat lah. Dan aku suka mode ni dia ada Zeiss Perspective Correction. Ini kalau korang jenis yang tangan sengit, tak pandai nak betul-betul level untuk gambar landscape, feature ni sangat membantu. Okey, kamera ketiga Vivo adalah kamera 50 pixel Zeiss Ultra Wide 14mm. And ini hasil-hasil dia guys. Hasil dia sharp, sangat lebar and details dia masih lagi terjaga. Dan yang menarik, kamera Ultra Wide phone ni ada OIS. Ya, pelik tapi benar sebab phone flagship lain tak pernah pun letak OIS pada kamera ultra wide, tapi phone ni ada. So korang mungkin terfikir kenapa ada kamera OIS pada ultra wide dia? Sebabkan video. Okey, sekarang jom kita sembang pasal dia punya videografi. Of course, tak dinafikan video iPhone ni ada certain look dia yang rasa lebih smooth, sangat-sangat sedap untuk social media. Tapi aku boleh kata video Vivo ni dia lebih fokus pada cinematography guys. Semua kamera belakang Vivo ni ada OIS. So tak kisahlah focal length berapa, semuanya akan rasa lebih stabil. Dan setting video dia pun lagi best daripada iPhone sebab dia support 4K 120fps untuk semua lens, termasuklah ultra wide dan telefoto dari 14mm sehingga 460mm. Semua boleh guna 4K 120fps. Plus dia support 10-bit lock lagi, memang lawa lah lepas color grade tu. Sharp, details banyak, dan mid range of course lebih bagus and overall stabil. Dan yang paling penting sangat senang nak guna, lagi-lagi dengan Pro Video Mode dia. Bila korang gunakan Pro Video Mode, dia punya control button dia lebih senang nak guna, lebih intuitif, and overall experience nak guna tu lebih memudahkan lah. Dan contoh yang paling memudahkan, korang pergi pada video tu, pilih cinematic style dan ada pilihan film style. Kat situ dia akan tolong tukarkan video korang yang boring tu jadi cinematic yang betul-betul style lah. Video yang korang ambil tu automatic akan ada aspect ratio cinematic dan juga dia siap dah color grade semua, ada grainy sikit. Aku just perlu fikir angle dan tekan record sahaja. Benda lain semuanya dia akan tolong buatkan, dan korang boleh tengok sendirilah hasil dia memang macam ala-ala filem style dia. Memang style dan sangat mudah. Sebab tu aku cakap kalau korang into cinematography, telefon yang lagi best. Sebab Vivo ni actually boleh buat video cinematic, tapi dia banyak juga limitation dia lah. Contohnya macam video 4K 120fps, dia boleh support dari 1 kali ganda sehingga 3 kali ganda, 24mm sampai 72mm. Dan dia tak ada mode khas untuk Pro Video. Dan juga untuk video phone Vivo ni, korang juga boleh custom dia punya color profile ataupun mode warna dia yang aku cakap tadi, Zeiss Natural, Refine, Vivid, dan juga korang boleh custom dia punya parameter dan sebagainya lah. Memang mantap. Okey, mungkin ada satu perkara yang aku wajib puji pasal iPhone 17 Pro Max ni, iaitu dia punya
kamera depan dia. Kamera depan dia memang lebih luas daripada Vivo. Sangat luas dengan center stage selfie dia. Details pun masih lagi ada and overall tona warna muka pun lebih nice pada iPhone berbanding Vivo. Dan lagi satu pasal video selfie pun iPhone slightly better sebab dia nampak lebih stabil dengan overall kawalan cahaya yang slightly lebih bagus daripada Vivo. Alright, itu pasal dia punya kamera. Sekarang nak cerita pasal prestasi pula. Tak perlu risau sebab kedua-dua datang dengan chipset flagship yang terbaik. Snapdragon 8 Elite Gen 5 untuk Vivo X300 Ultra memang rasa super lancar, samalah macam A19 Pro daripada iPhone 17 Pro Max. Prestasi dia super solid, nak main game setting tinggi pun tak ada masalah. Dan dari segi prestasi bateri pula, bateri Vivo ni saya rasa dia lebih besar sikit lah daripada iPhone, tapi aku boleh kata kedua-duanya memang dapat tahan 1 hari penuh, tak ada masalah. Tapi yang ketara bezanya adalah charging speed dia lah. Vivo 100 watt wired, wireless 40 watt, iPhone 40 watt wired, wireless 25 watt sahaja. Dan Vivo ni tak perlu masa sampai 1 jam. Kurang 1 jam dah penuh bateri, manakala iPhone ni dia perlukan lebih daripada 1 jam. Okey, sekarang nak cakap pasal overall experience guna kedua-dua telefon ni. Dari segi security dulu, iPhone gunakan Face ID yang perlukan kita tengok baru dah unlock, manakala Vivo dia gunakan ultrasonic fingerprint sensor yang kita tak perlu tengok, dan aku rasa dia lebih mudah dan lebih pantas berbanding Face ID. Dan kalau nak cerita dari segi ciri kilas air, iPhone IP68 manakala Vivo IP68 dan juga IP69. Dari segi software, dua-duanya jauh beza sebab tawarkan experience yang berlainan. Kalau korang kata iPhone software smooth, Vivo smooth juga guna. Lain lah, korang boleh try sendiri. Mungkin aku boleh kata iPhone ni dia punya iOS dia slightly lebih optimized dan lebih clean sikit lah daripada software Vivo. Apapun, kedua-dua software tawarkan macam-macam customization. Mungkin Vivo slightly lebih sikit sebabkan di Android. Dan dari segi software update, iPhone dapat up to 6 tahun OS lah selalunya, manakala Vivo dapat 5 tahun OS dan 7 tahun security. Senang cerita, dua-dua dapat software update yang lama, so tak perlu risau untuk long term usage. So guys, korang boleh tengok yang phone terbaik Vivo ni level dia dah lain macam sikit. Bila aku guna telefon ni memang rasa lebih seronok lah compare kepada iPhone yang setiap tahun upgrade sikit tu kan. So berapa harga kedua-dua telefon ni? So harga iPhone 17 Pro Max bermula 5,999 untuk storan 256GB, storan 512GB yang lebih logical tu harga dia bermula 6,499. Manakala harga Vivo X300 Ultra ni bermula 6,799 untuk storan 512GB. Aku perasan ada promo dia jadi serendah 5,899 untuk storan 512GB. Jadi guys, mana satu pilihan korang? iPhone 17 Pro Max ataupun Vivo X300 Ultra? Komen sikit dan jumpa lagi lah pada video yang akan datang. Stay safe, hati-hati, stay safe. Bye-bye.